Okay, kita start. Macam mana cara korang nak tahu support and resistance? Cari trendline kat M1. Ni trendline kan? Marking lah macam ni. Dia dah break, cari sell. Dia dah break lagi down trend, cari buy. Macam tu lah. Benda ni, even though aku bercakap sekalipun, kau tetap kena take note. Semua support adalah semua benda yang berada di bawah. Nampak tak? Senang kata semualah. Semua yang berada di bawah adalah support. Dah tulis belum? Kau tulis macam ni. Bentuk V. V adalah support. A adalah resistance. Faham tak? Kenapa aku cakap V? Maksudnya dia berbentuk V. Okay, kalau korang buka line chart, mungkin candle chart susah sikit nak nampak. Tapi kalau buka line chart, dia akan jadi macam ni. Semua yang berada di bawah adalah support. Maksudnya berbentuk V. Dia ada dua je. Tak ada selain V atau A. So resistance semua yang berada di atas lah. Maksudnya semua yang berbentuk A ataupun di bahagian atas. Yang kuning ni resistance, okay? Ingat ni. Aku nak korang ingat benda Allah ni. Tulis ni. Okay. Cukup tu je dulu. Faham dulu yang mana support, mana resistance.